Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali di online kita yang kemungkinan yang terakhir untuk buku Tata Bahasa Asas Bahasa Arab ni yang kita telah lalui bersama selama hampir 2 tahun ya. Jadi dalam yang akhir ni kita insya-Allah akan buat kesimpulan lah sikit ya. Jadi untuk kesimpulan tu saya akan buat beberapa garis pandu lah, ataupun saya dah sediakan beberapa poin yang saya nak sampaikan sini. Jadi baik, pertamanya saya ingin sebagai pendahuluan ni saya ingin mengucapkan terima kasih kepada peserta-peserta ataupun kepada yang terlibat dalam pembelajaran online ni, kerana tanpa peserta saya rasa kita tak mungkin dapat sampai ke akhir buku ni ya. Telah disyarah daripada muka demi muka sampailah habisnya, yang memakan masa lebih kurang 2 tahun ya, kerana sekarang ni ke pertemuan yang ke-98. Jadi 98 tu kalau dibagikan kepada kalau 1 tahun ada 52 minggu, jadi nak hampir 2 tahun lah ya. Jadi dengan dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berjaya juga untuk sekurang-kurangnya membincangkan asas-asas tata bahasa Arab ni lah. Jadi itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua, pada siapa yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, kerana dia memberi motivasi lah kepada saya sebagai bukan kata penceramah sampai pembimbing ni, untuk terus buat seminggu demi seminggu lah sampai habis. Itu yang pertamanya. Keduanya, saya juga ingin berterima kasih kepada ada yang menyumbang kepada rakaman program kita ni, iaitu saya merakam melalui program Wondershare Filmora, kerana pada awalnya saya gunakan yang free version jadi adalah dia punya tanda bawah tu ada salah seorang daripada peserta, suami isteri lah ya. Saya ucap terima kasih kepada dia. Mereka mudah-mudahan apa yang disumbangkan tu menjadi manfaat sampai ke akhirat insya-Allah, kerana melalui sumbangan dia sebanyak saya kata saya RM400 ya, untuk beli yang original ni, dan dia telah sumbangkan, dan kita dapati bahawa video-video seterusnya tidak ada lah yang mengatakan free version katakan, jadi dia punya kualiti lebih tinggi dan sebagainya, yang boleh diupload yang boleh saya sempat upload ke YouTube untuk rujukan kita bersama lah. Kalau ada tanda free version tu mungkin lah tak begitu cantik ya. Jadi saya ucap terima kasih lah kepada rakan kita ni. Tak perlulah saya nak menyebut nama ya. Tapi mudah-mudahan Allah akan beri balas sebaik-baiknya untuk dia, untuk mereka berdua yang telah menyumbang tu untuk melancarkan lagi proses pembelajaran kita ni sampai habis buku ni disyarahkan ya. Baik, itu yang ucapan terima kasih saya. Kemudian saya ingin menyentuh sedikit sebenarnya kepentingan bahasa Arab ni. Jadi dalam pengalaman saya pun tak tahulah kenapa dalam buku-buku fiqh dulu tidak disebut bahasa Arab ni amat penting ya. Kemungkinan lah, saya pun tak tahu kenapa, kemungkinan pada zaman tu para ulama kita dulu dia tak sangka bahawa bahasa Arab ni akan ditinggalkan. Itu yang saya terasa begitulah. Kerana kalau kita lihat dari segi maksud hadis ni, bahawa kita ni umat Islam ni, Rasulullah SAW telah mengingatkan bahawa kita akan mengikut jejak langkah kaum Yahudi dan Nasrani sampailah bila mereka masuk di lubang biawak pun kita ikut. Jadi dalam konteks ini kita dapati kalau orang Kristian ni dia tidak tahu bahasa kitab yang asal tu.
Jadi Injil tu yang asal berbahasa Syriani tu, dia tidak tahu bahasa tu. Jadi buku yang diterima tu ialah buku yang diterjemah sampai ke bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain ni. Bahasa asal tu telah pupus. Jadi kalau kita nak lihat dari aspek ni, kemungkinan kita janganlah jadi begitu. Janganlah sampai nak bergantung pada terjemahan untuk menguasai ilmu-ilmu asas bahasa ilmu asas Islam ni. Jadi sepatutnya lah kita mempunyai satu sikap ghairah untuk menguasai bahasa Arab ni, kerana Al-Quran dengan dalam bahasa Arab, hadis dalam bahasa Arab, perbahasan ulama dulu semua dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita memadai dengan terjemahan, dengan mendengar apa yang dikupas dalam bahasa kita sendiri tanpa merujuk kepada bahasa asal ni, saya rasa itu ialah satu yang tidak sepatutnya lah. Jadi itu yang saya saya nak ketengahkan ni. Mudah-mudahan dia memberi satu motivasi kepada kita untuk terus menguasai bahasa Arab. Walaupun kita telah didedahkan sikit sebanyak, tapi banyak lagi sebenarnya perjalanan untuk menguasai bahasa Arab ni, sampai kita boleh membaca buku teks original ni yang asal dan memahami dengan yakin. Dan juga bila kita dengar perbahasan ulama-ulama dalam bahasa Arab itu sendiri, kita akan dapati bahawa perbahasan itu lebih mantap daripada perbahasan yang ada dalam bahasa selain daripada bahasa Arab. Jadi itu yang saya nak ketengahkan lah. Dan mudah-mudahan kita akan terus menguasai bahasa Arab ni dengan apa cara sekalipun lah. Baik, itu tentang kepentingan bahasa Arab. Dan sebagai rujukan dalam YouTube, insyaAllah saya telah di-upload semuanya kecuali hari ini punya lah. Hari ini yang terakhir sekali pelajaran ataupun sesi kita yang ke-97 telah pun saya uploadkan. Jadi bolehlah rujuk insyaAllah daripada sesi pertama sampai ke-97 kalau perlu dirujuk lah, untuk memantapkan lagi penguasaan kita dalam bahasa Arab. Dan juga saya harap dapatlah disebarkan ni, kerana dalam YouTube ni free saja, dia tak ada bayar yuran kan. Jadi bukan boleh disebarkan kepada rakan-rakan ataupun kenalan kita. Mudah-mudahan mereka akan untuk menguasai bahasa Arab, dan insya-Allah kita pun dapatlah pahalanya yang kerana kita menunjuk pada satu kebaikan. Dan siapa yang menunjuk pada kebaikan tu, maksud hadis ni, dia akan diberi pahala yang sama seperti orang yang melakukan kebaikan tu. Jadi sebarkanlah demi untuk kita bersama, untuk meningkatkan lagi kualiti kita sebagai orang Muslim, dan juga untuk generasi akan datang lah. Yang kalaulah YouTube ni akan terus berkekalan, kita pun tak tahu akan datang bagaimana. Tapi walau bagaimanapun saya ada buat backup dalam hard drive, supaya kalaulah berlaku sesuatu di YouTube ni, saya adalah simpanannya, boleh di-upload semula dan sebagainya. Itu nak disampaikan tentang rakaman pelajaran kita selama ni. Jadi adakah kita nak berhenti untuk malam ni, ini terakhir, ataupun ada lagi nak buat ni? Jadi setelah saya berfikirkan dan bincang juga dengan 2-3 kenalan, dia kata eloklah kalau kita boleh mulakan dengan pertuturan, pertuturan dalam bahasa Arab yang mudah, supaya kita dapat menguasai struktur yang mudah, ataupun dapat menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-harian sebagai latihan dan sebagainya. Dan itu satu perkara yang saya fikirkan juga. Kemungkinan insya-Allah kita akan mulakan satu sesi lain, iaitu pertuturan yang mudah-mudah lah, boleh kita gunakan dalam kehidupan sehari-harian. Dan dari segi pertuturan ni, dari segi pengalaman, kalau kita boleh menguasai bahasa Arab dari aspek pertuturan, untuk mendengar, bercakap, dan kita juga boleh membalas dan sebagainya, itu akan menguatkan lagi kefahaman kita apabila kita membaca Al-Quran atau hadis ni. Kerana kalau bahasa Arab dah jadi bahasa yang kedua bagi kita, ataupun bahasa pertama kalau kita boleh tingkatkan lagi, memanglah kalau kita baca Quran memang tanpa terjemahan tu, jadi direct aja kita faham maknanya, kita boleh lebih merasainya. Begitu juga bila kita baca dengar hadis-hadis, jadi memang kita akan terasa lah bahawa itulah dia asal begitu ajaran atau pelajaran Islam ini disampaikan dengan daripada sumber yang asal.
Jadi itu yang pentingnya pertuturan ni. Kalau kita tak menguasai pertuturan sangat, dia kemungkinanlah dia punya aura suatu teks Arab tu ataupun Al-Quran ataupun hadis tu tidak dapat kita rasa sepenuhnya. Tapi kalau nak merasa sepenuhnya, memang kita perlu menguasai pertuturannya. Kalau tidak, kita akan jadi macam ada perantaraan. Kita dengar Al-Quran tu dan kita tak menguasai dengan mantap melalui pertuturan tu, jadi seolah dia diterjemahkan kepada kita dan kita tidak dapat directnya. Jadi itu pentingnya kalau kita menguasai pertuturan. Kerana ada juga rakan-rakan yang bincang, dia kata belajar bahasa Arab ni apa perlu nak belajar bercakap bahasa Arab? Tak ada siapa pun di Malaysia ni yang boleh bercakap Arab. Tapi di sebalik tu kemungkinan dia tidak sedar bahawa kalau kita kuasai bahasa Arab tu, kita boleh merasakan keindahan bahasa tu. Jadi oleh itulah kemungkinan besar insya-Allah saya akan sambungan nanti kita akan cubalah, kerana belum ada pengalaman nak buat pertuturan dalam online macam mana. Jadi mestilah ada orang yang ingin bersuara, ingin bercakap dan sebagainya. Kalau tidak, mendengar ceramah ajalah. Jadi itu mudah-mudahan kita akan lihat tu, dan bolehlah kita cuba melaksanakan aktiviti pertuturan ni yang paling basic, sampailah kalau dah satu tahap boleh secara spontan, alhamdulillah. Kalau tidak, kita tengoklah macam mana. Jadi itu rancangan seterusnya, iaitu kemungkinan besar lah saya akan mulakan dengan pertuturan, dan saya akan inform dari dalam website kita, dalam grup kita, dan siapa yang berminat bolehlah menyertai dan sebagainya. Dan cara pelaksanaan pun insya-Allah saya akan terangkan juga kemudian nanti insya-Allah. Jadi itu merupakan rancangan akan datang. Walaupun ada rancangan seterusnya, iaitu kita nak melihat atau nak menganalisa teks ataupun Quran daripada juzuk ke juzuk, tapi kemungkinan itu terlampau besar, cerita-cerita yang terlalu besar. Tapi kalau diizinkan Allah, kita mungkin juga boleh buat satu lagi program di mana kita analisa ayat-ayat Quran tu daripada awal dan sehingga yang kita mampulah, supaya kita baca tu kita akan nampak apa yang telah kita pelajari dan boleh terapkan dalam pembacaan Al-Quran. Saya rasa itu dulu pendahuluan sementara. Saya sebut pendahuluan ini dulu, kenapa ya? Kerana takut nanti dah 40 minit dia terpadam, tak sempatlah saya nak ucap terima kasih dan sebagainya, dan perancangan seterusnya. Jadi itu ialah secara umum sebagai kesimpulan bagi pelajaran yang terakhir ni lah. Dan juga sebagaimana yang telah saya maklumkan, jadi kita nak buat apa? Kita nak buat kesimpulan lah, berdasarkan kepada apa yang telah kita lalui selama ini. Baik, jadi kita akan lihat isi kandungan lah. Kalau kita nak melihatkan kesimpulannya, kita akan melihat dari segi isi kandungannya. Dan saya nak beritahu bahawa tiap-tiap pelajaran di sini, iaitu pelajaran pertama sampai pelajaran ke-13, disusun mengikut pengalaman saya mengikut pengalaman saya, apakah yang harus dipelajari ataupun dikuasai dahulu sampailah ke peringkat akhirnya. Jadi mengikut pengalaman saya, jadi itu pasal dalam buku ini didahului dengan membahaskan apakah dia itu ilmu saraf, kerana ada dua ilmu yang perlu kita kuasai untuk menguasai bahasa Arab. Ilmu saraf itu ilmu perkataan, dan itu pelajaran pertama kita telah bincangkan, ilmu saraf, ilmu perkataan, dan juga ilmu nahwu pelajaran kedua, iaitu ilmu ayat. Jadi ini di sini timbul satu isu ni, kenapa kita sebut, biasa kita kedengaran orang kata ilmu nahwu dan saraf. Jadi bagi saya itu satu istilah yang kurang tepat, kerana kita tak belajar ayat sebelum kita belajar perkataan. Jadi sepatutnya lah kita sebut ilmu saraf dan nahwu. Walaupun konteks kenapa dia disebut begitu kita boleh bahaskan, kerana ada sejarahnya, iaitu orang Arab pada zaman dulu dia tak ada masalah perkataan ni. Orang Arab pada zaman para sahabat, para zaman tabi'in, dia tak ada masalah perkataan. Semua perkataan dia dah tahu makna, tak ada masalah. Tapi masalahnya ialah menyebut baris akhir suatu perkataan itu dalam ayat, dalam Al-Quran sebagainya, menyebabkan makna berubah. Jadi itu pasal dalam zaman tu dia tekankan ilmu nahwu dulu.
Kerana itulah ilmu yang telah ketinggalan ataupun ilmu yang tidak diterokai, yang tidak diketengahkan. Jadi dia cipta dulu ilmu nahu. Dia kata begini, kenapa bari depan kerana dia pelaku fa'il, kenapa bari atas dia maf'ul bihi dan sebagainya. Jadi apabila dah ada ilmu nahu, ilmu nahu itu disebut dulu. Barulah datang ilmu saraf kata ni untuk menyempurnakan ilmu yang baru ni. Jadi itu di zaman orang Arab lah. Kerana dia tak ada masalah perkataan. Tapi itu apabila dibawa ke konteks kita ni, kita terus kekalkan istilah tu. Yang mana istilah tu tak kena. Kerana kita tak akan belajar ayat sebelum kita belajar perkataan. Jadi itu nak cuba diwar-warkan dalam setiap kali saya ada peluang, saya akan beritahu sama ada dalam seminar ataupun dalam konteks akademik dan sebagainya. Kita sepatut ubah. Kita sebut ilmu saraf dan nahu supaya kita nampaklah perjalanan tu apa dia. Belajar perkataan dulu melalui wazan-wazan, barulah masuk ayat dan perkataan tu pada akhir dia bagaimana. Jadi itulah yang buku ini disusun begitu itu pasal diterangkan. Pelajaran pertama ilmu saraf dan pelajaran kedua ilmu nahu. Jadi nak belajar bahasa Arab ni, dua-dua ilmu ni penting. Jadi itu pasal ditumpukan dalam pelajaran keempat, iaitu ilmu saraf, iaitu dimulai dengan wazan 5. Tetapi masuklah pelajaran ketiga tu, iaitu ini macam muqaddimah sebelum kita bincang tentang perkataan ni. Kita nak bincangkan dengan perkataan bahasa Arab tu, apakah kategori dia. Terbagi pada 3, kata nama, kata kerja, kata huruf. Kemudian ada satu isu lagi, kalau frasa nak buat macam mana. Kalau frasa ada 2 perkataan melambangkan satu makna, kerana pada asalnya satu perkataan satu makna. Dan juga baris-baris akhir ni diberi kepada tiap-tiap perkataan, perkataan-perkataan saja. Tapi kalau timbul 2 perkataan, itu yang timbul apa yang dikatakan frasa, iaitu kalau ada 2 perkataan, macam manakah perbahasan dia. Dan kesimpulannya, kalau ada 2 perkataan, sama ada dia lah frasa sifat ataupun bukan sifat. Kalau sifat ada cara sendiri, kalau bukan sifat, perkataan yang kedua tu wajib baris akhirnya baris bawah. Itu sajalah. Dan dia ada dia punya dan boleh rujuklah insya-Allah pada YouTube ataupun pada buku untuk mendalami lagi. Dan sebagai garis pandu, nak kenal satu frasa tu sama ada di sifat atau bukan sifat, kita gunakan kata bantu yang dinamakan yang. Kalau letak yang tengah-tengah tu maknanya okey, itu ialah sifat. Kalau maknanya tak okey, itu bukan sifat. Sebagai contoh, rumah yang besar, itu sifat atau frasa sifat. Kalau rumah yang cikgu, tak kena, itu bukan frasa sifat. Jadi perkataan cikgu tu dalam bahasa Arab mesti baris akhirnya dibariskan dengan baris bawah. Hari ini sebagai pendahuluan sebelum kita masuk dalam buku ni, sebelum masuk nak membahaskan yang detail ilmu saraf yang bermula dengan wazan 5. Jadi wazan 5 merupakan yang keempat, wazan 5 merupakan 5 bentuk wazan ni ialah boleh katakan induk bagi ke semua wazan dalam bahasa Arab. Dia kita nak kata tu memang walaupun agak exaggerate membesar-besarkan sesuatu, tapi sebenarnya itulah dia. Kerana daripada wazan 5 lah timbulnya wazan-wazan lain. Itu pun telah kita bincangkan. Jadi dalam pelajaran keempat kita perkenalkan wazan 5, dan pelajaran kelima barulah kita lihat pelajaran wazan 5 tu yang dimulakan dengan kata kerja telah berlaku dan kata kerja sedang berlaku dan pecahan-pecahan dia. Jadi kata kerja telah berlaku adalah pecahan dia fa'alat, fa'alta, fa'alti, fa'altum, fa'alat dan sebagainya lah. Itu dalam dalam pelajaran kelima telah dibincangkan. Dan juga kalau sedang berlaku, dia ada pecahan dia, menunjukkan saya, kamu, dia, mereka dan sebagainya lah, sebagaimana telah kita bincangkan sebelum ini. Dan daripada kata kita sedang berlaku, dia terpecah daripadanya suruhan dan larangan. Jadi kita nampaklah wazan 5 ni, kata telah berlaku, dia pecah banyak. Sedang berlaku, dia pecah seperti kata kita telah berlaku, tapi ditambah dengan suruhan dan larangan. Itu diambil daripada kata kerja sedang dan akan berlaku. Dan bentuk suruhan dan larangan kena tahu bagaimana nak menyebut kata kerja sedang berlaku. Itu yang fa'al, yaf'al. Kalau yaf'al kita kena sebut if'al untuk suruh. Kalau yaf'il kita kena sebut if'il. Kalau yaf'ul kita kena sebut uf'ul untuk suruh. Jadi itu yang penting ni wazan 5 ni. Dan daripada pelajaran kelima ni kita telah bahaskan pecahan-pecahan dia. Itu ialah pelajaran kelima. Dan pelajaran keenam, ini sebagai kesimpulan pelajaran ke-6. Jadi wazan 5 tu ada 5.
telah berlaku, sedang berlaku, dah dibincangkan dengan agak detail. Dan kata kerja tinggallah 3 lagi, iaitu kata kerja pelaku, kata nama pelaku, kata nama yang dilaku, dan juga kata terbitan. Jadi pecahan ni tak banyak lagi, tidak banyak dibandingkan dengan kata kerja. Kerana kata kerja kena melihat pihak yang bercakap, saya bercakap, kamu atau dia, itu semua pecahan-pecahan dia. Sampailah boleh 10 tu yang paling minimum tu. Tapi kata nama pelaku dia tak banyak pecahan, sama ada lelaki atau perempuan, bilangannya 1 ataupun ramai, itu sebagai pecahan asas. Begitulah juga kata nama yang dilaku. Daripada fa'al yaf'al, fa'il, boleh kata fa'ilah, dan boleh kata fa'ilun, boleh kata fa'ilat. Itu menunjukkan lelaki atau perempuan dan bilangan 1 atau ramai. Begitu juga kata nama yang dilaku. Dan kata terbitan perbincangan pun lagi kurang, kerana kalau kata terbitan tu pada dasarnya dia ialah kata kerja, dia ialah kata nama, kategori perempuan, jadi dia tak payah berubah nak jadi lelaki dan sebagainya, berbanding dengan kata nama pelaku, dia boleh jadi perempuan, boleh jadi lelaki. Jadi kalau kata kerja tu, kata terbitan tu seperti ibadah, ada ta marbutah, jadi tak ada nak kata ibadah, nak buang ta marbutah tu supaya dia jadi lelaki, tidak. Kalau dia ibadah, dia kekal lah begitu. Hanya pecahan dia ialah sama ada di bilangan 1 ataupun banyak, itu saja. Jadi dengan perbahasan tu selesai wazan 5 dan pecahan-pecahannya. Jadi insya-Allah bolehlah rujuk untuk memantapkan lagi. Baik, pelajaran ke-7, di sini nak perkenalkan saja bahawa kita dah tahu 3 huruf dasar tu fa, ain, lam, kadang-kadang dia terdapat apa yang disebut sebagai huruf lemah. Kalau dia fa, ain, lam, kadang-kadang dia ada waw, ain, lam. Kadang-kadang dia ada ya, ain, lam. Dan kadang-kadang dia di bahagian tengah. Fa, ain, lam. Kadang-kadang dia fa, waw, lam. Kadang-kadang dia fa, ya, lam di tengah. Kadang-kadang dia di akhir. Fa, ain, lam, dia akan jadi fa, ain, waw. Fa, ain, ya. Jadi apabila terdapat kategori begini, lemah awal, lemah tengah, lemah akhir, wazan yang kita gunakan selama ni yang asal fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul, dia mengalami perubahan sikit. Jadi itu yang dibincangkan berdasar pada huruf dasar 3 huruf tu, sama ada dia ada kata huruf yang lemah, ataupun kalau kadang-kadang dia kalau ada huruf yang berhamzah, maksudnya kalau fa'il, lam, dia ada hamzah, ain, lam, ataupun fa'il, lam, dia ada fa, hamzah, lam, ataupun fa'il, lam, dia ada fa, ain, hamzah. Jadi itu pun kalau dibentuk wazan wazan 5 dan sebagainya, dia akan mengalami perubahan sikit. Dan begitu juga yang terakhir, iaitu berganda. Sebenarnya fa, ain, ain. Jadi kalau yang perkataan biasa tu macam kaf, ta, ba, jadi dia akan jadi kaf, ta, ta. Macam itulah. Jadi apabila berlaku ataupun apabila perkataan ini dibentuk begini, dia juga mengalami perubahan. Jadi saya anggap ini pengenalan awal lah. Pelajaran ke-7 ni memperkenalkan sebagai pengenalan awal. Syarat nak menguasai dengan mantap pelajaran ke-7 ni, memanglah kita kena hafal yang wazan 50 tu. Fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul, fi'il, fa'al, yufa'il, mufa'il, mufa'al, taf'il, fa'al, yufa'il, mufa'il, mufa'al, fi'al, ataupun mufa'ala, sampailah ke 10 tu istaf'al, istaf'il, mustaf'il, mustaf'al, istif'al. Bila telah mantap hafazan kita wazan, dan kita boleh kiaskan dengan huruf-huruf lain, barulah kita mudah memahami kalau terdapat huruf lemah bagaimana dia berubah dalam wazan salah satu pada wazan 50 tu. Kalau lemah awal macam mana dia berubah, lemah tengah dan lemah akhir, dan kalau dia berhamzah pun begitu, dan juga kalau dia berganda. Jadi ini sebagai pengenalan ni lah. Kalau memang nak kuasai ini, memang perlu menghafal semua itu 50 wazan tu dengan mantap. Dan pecahan-pecahan dia, kerana ketika telah berlaku, ada pecah 10, sedang berlaku pecah 10 lagi, dan pecah lagi untuk suruhan dan larangan, dan seterusnya lah. Jadi ini sebagai pengenalan awal. Jadi mudah-mudahan kita tahulah kalau kita jumpa satu perkataan tu yang ada waw ataupun dia rasa macam lain sikit lagi daripada wazan ni, kita tahulah kemungkinan besar dia dikategorikan dalam apa yang disebut di dalam pelajaran yang ke-7. Baik, itu ialah wazan yang asas, wazan yang asas bagi wazan 5 dan pecahan-pecahannya. Dan juga kalau terdapat
huruf lemah ataupun hamzah ataupun berganda. Ini sebagai kesimpulannya. Barulah kita masuk pada pelajaran ke-8 yang menunjukkan bahawa wazan yang asal tu wazan 5 tu fa'ala, yaf'alu, fa'il, maf'ul dengan fi'il, dia boleh pecah lagi kalau ditambah satu huruf daripada fa'al jadi fa'al, dan jadi fa'al, dan jadi af'al, dan jadi tafa'al sampailah ke 10. Jadi yang pelajaran ke-8 ni dihuraikan itu. Dihuraikan kalau ditambah satu huruf. Dia adalah perbahasan-perbahasan yang telah pun kita lalui. Dan pelajaran ke-9 kalau ditambah dua huruf. Ditambah dua huruf bagaimana? Jadi adalah perubahan-perubahan ni yang mana semua yang ada penambahan satu huruf atau dua huruf, dia ada wazan 5-nya tersendiri. Dan itu yang dikatakan wazan 5 ni penting. Kalau kita faham konsep dia, yang kalau tambah satu huruf, dua huruf, tambah tiga huruf, nanti kita nampak apa benda kaitan dengan wazan 5 tu. Kerana tak lari tiap-tiap perkataan, tiap-tiap kata kerja yang sama ada dia ditambah satu huruf daripada huruf asal atau dua huruf, dia ada wazan 5 ni tersendiri. Yang dalam jadual kita pun telah kita uraikan. Hanya perlu kita didedahkan sebanyak yang boleh dan kita mantapkan melalui hafalan dan sebagainya. Itu ialah pelajaran yang ke-9, iaitu bila daripada fa'al, kalau tambah dua huruf, dia ada 5 perkataan ataupun 5 bentuk, iaitu fa'al, ditambah dua huruf, iaitu tafa'al, tafa'al, infa'al, ifta'al dan if'al. Kemudian pelajaran ke-10, dia tambah 3 huruf, itu yang terakhir, itu yang 10 tu ialah istaf'al. Daripada asal fa'al dia letak ista, dan fa tu dimatikan, daripada fa'al jadilah istaf'al, dan ada wazan 5 dia tersendiri. Baik, itu selesailah. Selesai pelajaran ke-8. Ke-8 iaitu tambah satu huruf daripada fa'al, dan pelajaran ke-9 tambah 2 huruf, pelajaran ke-10 tambah 3 huruf, dan pelajaran ke-11 dia mendetailkan daripada pecahan tadi itu, daripada ditambah satu huruf, 2 huruf dan 3 huruf, dia detailkan dari segi pecahan kata kerja telah berlaku, kata kerja sedang berlaku, dia dibincangkan situ juga. Dia ada pecahan-pecahan dia tersendiri yang telah pun dia lalui apabila kita bincangkan wazan 5 yang asas tu. Itu ialah pelajaran ke-11. Memanglah banyak, itu yang dikatakan pada wazan 5 tu pecah jadi macam-macam, sampai ke 1000 wazan. Baik, pelajaran ke-12. Jadi pelajaran ke-12 ni pelajaran yang sebelum pelajaran terakhir. Pelajaran ke-12 ni terakhir, iaitu mengaplikasikan dua ilmu tu. Jadi pelajaran ke-12 ini ialah wazan-wazan tambahan yang terbit sama ada daripada kata nama pelaku ataupun yang dilaku untuk menunjukkan makna-makna selain daripada wazan 5 itu. Dia ada di sinilah. Pelajaran ke-12 tu ada kata nama tempat, menunjukkan tempat. Kalau masak contohnya tabakh, setelah masak, yatbakh, sedang masak. Kalau tempat masak, matbakh. Begitulah. Kalau hakam, telah menghukum, yahkum, sedang menghukum, hakim, orang yang menghukum, mahkum, siapa yang dihukum, dan hukm ialah hukuman, dan ada tempat menghukum, mahkamah. Itu terbit daripada wazan 5 ni. Dan juga yang lain-lain lah. Ada kata nama masa, kata nama alat, dan kata nama sifat ataupun wazan intensif dan wazan yang lebih dari yang itu semua telah dibincangkan dalam pelajaran ke-12, iaitu sebagai menyempurnakan bentuk wazan 5. Kerana wazan 5 dah tahu dah 5 aspek tu, jadi nak menyempurnakan ni dan dibincangkan pelajaran ke-12 yang mana dia disedut juga daripada salah satu daripada wazan 5 tu. Baik, dan yang terakhir sekali yang kita telah buat agak lama tu, iaitu mengaplikasikan asas ilmu nahu dan ilmu saraf kita telah bincangkan. Jadi kita nak mengaplikasikan kedua-dua ilmu tu untuk membaca teks yang tidak berbaris. Jadi bila teks tak berbaris, nak baca macam mana? Kalau ada mim, dal, ra, sin, ta marbutah, nak sebut macam mana tu? Jadi perlu tahu wazan supaya kita boleh kiaskan dia. Kalau wazan dia maf'ala, kita kena sebut madrasah. Kalau wazan dia mufa'ila, kita kena sebut mudarrisah. Dan kedua-dua sebutan ni ada makna yang berbeza. Yang tadi madrasah tadi tempat belajar, kalau mudarrisah orang yang mengajar. Dan oleh kerana ada ta marbutah, dia ialah seorang perempuan yang mengajar.
kita sebut guru lah, ataupun dalam masa yang kita telah biasa ialah ustazah. Kalau ustaz tu lelaki, ustazah tu perempuan. Kalau mudarris tu lelaki, mudarrisah itu ialah perempuan. Jadi ini aplikasi ilmu saraf dan ilmu nahu. Pertamanya nak sebut perkataan yang tidak baris tu macam mana. Yang keduanya dalam ayat nak sebut baris akhir perkataan tu bagaimana. Jadi itu yang kita telah bincang dengan agak detail satu persatu daripada pelajaran ke-13 iaitu pelajaran terakhir tu. Dan dan boleh rujuklah insya-Allah walaupun kadang-kadang ada yang tidak begitu jelas tapi saya rasalah memadai untuk sebagai asas-asas yang boleh kita terokai dan mendalami aspek-aspek bacaan teks yang tidak berbaris. Dan kita pun dah sebut bahawa teks yang tidak berbaris tu ada dua cara bacaan. Satu menyebut baris akhir, satu tanpa menyebut baris akhir. Jadi kebiasaannya kalau dalam bacaan yang spontan atau bacaan yang santai, dia tidak mengambil kira baris akhir, tak payah sebut baris akhir. Dia sebut dia tiap-tiap perkataan tu tanpa baris akhir. Dan kalau kita nak tahu dan nak menunjukkan bahawa kita menguasai tata bahasa Arab, kita boleh membaca dengan baris akhir. Tapi syaratnya biarlah betul biar betul sebutan tu, jangan silap, kerana kadang-kadang kesilapan menyebut baris akhir itu akan merubah makna ayat keseluruhannya. Jadi itu ialah pelajaran yang ke-13, iaitu mengaplikasikan dua ilmu yang asas ni dalam pembacaan teks yang tidak berbaris. Dan itulah merupakan matlamat yang sepatut menjadi matlamat utama apabila kita belajar bahasa Arab. Jadi fokus kita iaitu teks yang tak berbaris. Di akhir nanti kita boleh baca dengan yakin, boleh sebut tiap-tiap perkataan itu dengan betul berdasar pada wazan, dan juga boleh sebut baris akhir tiap-tiap perkataan itu berdasar pada fungsi perkataan itu dalam ayat, sama ada subjek, predikat, ataupun dia menunjukkan masa, tempat, sebab, keadaan dan sebagainya. Jadi itu ialah satu pengalaman ataupun pembelajaran yang tidak ada kesudahan sampai bila-bila lah akan terus belajar perkara ni, iaitu bagaimana nak baca teks yang tidak berbaris. Baik, tinggallah yang terakhir. Okey, kita pun ada lebih 4 minit ni, iaitu saya nak menyebutlah apakah dia lampiran yang terdapat dalam buku kita. Jadi lampiran ni ada terbagi pada 3 sebenarnya. Lampiran pertama, kalau kita lihat dalam buku surat berapa buku surat 159 ada lampiran bermula pada situ. Ini dia disebutkanlah ataupun dihuraikan, dia buat jadual-jadual yang boleh kita rujuk untuk mengetahui wazan suatu perkataan. Jadi dimulakan dengan acuan. Acuannya beginilah, ada 3 ruang kosong, letaklah huruf penambahan ataupun letak baris-baris tertentu. Dan ini dilambangkan dengan wazan, wazan tu fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul, fi'il dan sebagainya sampai ke 10. Itu ialah lampiran yang awal. Kemudian disenaraikan. Kalau ini yang disebut, kalau 3 huruf dasar ni terdapat huruf lemah ataupun terdapat hamzah, terdapat berganda, inilah wazan-wazan dia. Ini yang asal, tak ada masalah, tak ada perubahan. Tapi kalau kita scroll, kita tengok yang ada huruf lemah, kita akan dapati dia berubah sikit. Macam inilah. Ini ada hamzah ni. Tapi kadang-kadang dia berubah wazan, dia tak sebut ni. Sini sebenarnya kalau nak sebut yang ni ialah fa'al. Ini fa'al, tapi dia akan sebut a'al, akal, contohnya akal lah. Ini disebut sepatutnya fa'al, tapi a'al, jadi akal dan sebagainya lah. Ini ialah wazan yang berhamzah. Dan seterusnya ada wazan yang wazan yang berganda. Berganda ni disenaraikan saja untuk dikiaskan. Jadi kalau wazan berhamzah tu kadang-kadang fa di bahagian fa, kadang bahagian ain, kadang bahagian lam. Baik, kita boleh scroll sebentar lalu dan boleh rujuk insya-Allah. Dan masuklah seterusnya ialah wazan yang berganda, iaitu bahagian ain dan lam dia sama. Baik, ini dia. Asalnya fa'al, jadi fa'a. Dan sampai habislah. Ini berganda. Kemudian barulah masuk wazan yang mempunyai huruf lemah. Di awalnya ada waw ataupun ya, kemudian di tengahnya macam ni waw, ain, dal, wa'ad. Tapi kata dia sedang berlaku, dia berubah. Dia tidak yaf'il tapi dia yafil atau ya'id. Jadi ini menunjukkan ada perubahan sikit lah. Bukan pada semuanya, pada sebahagiannya. Kemudian ada, kalau huruf lemah tu di tengah,
dan huruf lemah tu di akhir, yang semula ada dalam lampiran-lampiran sebagai rujukan. Baik, dan yang lampiran kedua tu disenaraikan. Lampiran kedua disenaraikan dalam bentuk nombor. Ini semua berdasar pada tadi lah. Wazan 5. Kemudian wazan 5 kumpulan yang kedua, fa'al, yufa'il, mufa'il, mufa'al, taf'il, dan sampailah kumpulan yang ke-10. Itu semua disenaraikan. Dan di akhir juga, selepas disenaraikan tu ada disenaraikan wazan-wazan yang menunjukkan kepada makna yang makna yang intensif, dan juga wazan-wazan kepada tempat dan sebagainya, sampailah di akhir sekali. Kalau lihat di akhirnya, di akhir lampiran tu, inilah wazan kata kerja kumpulan pertama, kata terbitan dia banyak. Bukannya fi'il aja, fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul, fi'il, tapi ada macam-macam lagi. Jadi itu ialah kesimpulan daripada lampiran ini. Dan yang terakhir ni perkataan yang asasnya kita perlu hafal saja. Baik, jadi saya rasa itu saja buat Miss. Dah kurang seminit ni. Jadi kalau ada apa-apa, silalah beritahu ataupun bincang dalam grup kita. InsyaAllah kita boleh teruskan perbincangannya, dan insyaAllah saya akan beri informasi untuk aktiviti selanjutnya. Jadi oleh kerana itu saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar ataupun belajar mengikut online ini, dan semoga kita bertemu lagi. Jadi sekian saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.